Assalamualaikum. Dalam video ni saya akan tunjukkan berkaitan dengan kita punya nak mengekalkan 3% Content Creator Club. Baik. Dalam Shopee, bila masuk Shopee korang tu, pergi dekat bahagian affiliate program. Okey, kemudian pergi dekat bahagian campaign. Kemudian pergi dekat bahagian Content Creator Club. Okey, dalam ni dia akan tunjukkan kita punya target untuk mengekalkan kita punya Content Creator Club commission different shop 3%. Jadi dia ada bagi dua option. Option pertama ialah target klik. Jadi kalau tengok dekat sini, saya punya target klik ialah 153,000, yang mana saya punya sekarang ni saya punya progress ialah 112,000. Sekarang ni dia ni update dalam, saya ingat dalam 10 hari bulan hari tu kot lebih kurang. So kalau ikutkan klik ni saya boleh achieve lah, insyaAllah. Tapi kalau rasa korang tak punya target klik ni terlalu tinggi, tak boleh nak achieve, so kena buat posting kat sini lah. Kena buat social media short video. Yang ni dekat Instagram dengan TikTok saja, 2 kali sebulan. Kemudian dekat dalam social media post with affiliate links. Yang ni sama ada dekat Facebook, IG ataupun dekat tempat-tempat lain lah, YouTube story dan sebagainya. Jadi yang ini kena buat banyak. Okey, yang pasti 9 kali sebulan ni, 9 per month ni ialah pada hari-hari big campaign. So sekarang ni bulan 6. So kena buat 9 posting accumulate sebulan dalam tempoh 3 tarikh ni, 6 hari bulan Jun, 15 Jun ataupun 25 Jun. Kecil sangat tu ya, tak berapa nampak. Saya nak besar pun tak boleh. Okey, 6, 15 ataupun 25 Jun. 6 ialah double date, 15 hari bulan ni mid-month madness, kemudian 25 hari bulan payday. So kena buat 9 posting. Let's say kita buat 3 lah. Kalau nak buat 9 terus dalam pada 6 hari bulan tu, nak buat 9 terus pun boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian kena buat 7 kali seminggu. 7 per week ni tak kisahlah bila-bila, asalkan dalam tempoh sebelum hari Jumaat petang dah siap seminggu. Dia kalau tak silap saya, dia cut off dia pada hari Jumaat. So maknanya bermula pada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat pagi. Sempat lagi untuk siapkan 7 posting ni untuk seminggu. Okey, yang ni tak boleh buat terus. Maknanya 7 kali 4 minggu 28 kan. Tak boleh buat terus satu hari terus buat 28, tak jadi. Dia mesti buat 7 setiap minggu. Yang ini tadi boleh, yang 9 ni. Okey. Alright, kemudian Shopee Video. Shopee Video 12 per month. Okey, 12 kali sebulan. Baik, saya akan tunjukkan satu-satu macam mana cara nak buat setiap satu posting ni. Okey, jumpa dalam video seterusnya.